Hari tu anak abah Dija ni minta tolong. Dia minta pasang Lego Pizzeria ni. Kotak macam kecil. Tapi kalau tengok dia punya ilustrasi dekat packaging, memang cantik. Menarik tu. Sambil pasang Lego ni, kita buat juga hidangan minum petang. Barulah boleh minum kopi sambil pasang Lego Pizzeria ni. Kalau tengok kat packaging ni, ada 142 pieces. Banyak juga Lego pieces dia. Padahal dia punya model kit tak adalah besar mana pun. Mungkin detail lah tu. Okey, ini adalah di antara kedai-kedai yang ada, tapi Dija dia pilih kedai pizza. Wow, ni maskot dia kot. Sekarang tak buang masa, kita tuang dulu kopi. Dah boleh mula memasang Lego Pizzeria. Let's go! Parts-parts Lego ni diletak dalam plastik transparent macam ini. Dan wow, colour dia pun memang sangat vibrant dan juga cantik. Sesuai lah untuk anak-anak kecil. Dan tak perlu risau bagi siapa yang pening kepala takut tak boleh pasang. Tak perlu risau sebab macam biasa, untuk pasang model kit Lego ni, dia turut ditangi dengan manual. Dia ada manual cara untuk memasang. Jadi tak perlu risaulah, hanya perlu tengok manual saja dan tengok balik parts kecil yang ada ni. Confirm korang boleh pasang. Dan menarik pasal manual dia, manual dia datang dengan versi berwarna. Stiker pun ada. Menarik, detail juga model kit ni. Okey, kita ada manual berwarna, jadi mudahlah untuk kita bayangkan atau visualisekan parts-parts kecil yang ada yang boleh dipasang menjadi kedai pizzeria ni. Jadi tengok betul-betul parts mana yang perlu pasang. Untuk mudahkan proses pemasangan, saya akan campurkan semua kit-kit yang ada tu, Lego-Lego kecil tu dalam bekas kecil, dan saya akan susun semula ikut ilustrasi gambar. Jadi ini akan mudahkan saya untuk memasang setiap parts yang ada sebab dah susun. Jadi kita hanya pasang saja ikut manual yang ada tu. Barulah tak pening kepala untuk pasang parts-parts kecil ni. Sebab dia punya foundation ataupun asas kedai ni yang paling penting. Kalau ada parts yang terlepas atau tak jumpa, memang confirm lah struktur pizzeria ni tak akan kukuh dan akan mudah pecah. Silap-silap dah tak boleh pasang walaupun hilang satu parts kecil. Jadi untuk pasang Lego ni memang perlu detail. Tengok betul-betul, teliti baru boleh pasang. Alright, bahagian atas kedai dah pasang. Ini kita punya final touch. Kita tampal nama kedai dekat dia punya bahagian atas ni. Akhirnya dah siaplah kedai pizza kita. Saya ambil masa lebih kurang 20 minit untuk memasang model kit ataupun Lego Pizzeria ni. Di 20 minit berapa? Sebab saya minum kopi sikit, makan kuih sikit sambil pasang. Santai-santai kawan. Okey Dija, Lego Dija dah siap, boleh ambil dan terus bermain. Alright, suka tak? Senyum muka dia ya. Terbaik.